berbanding menyiapkan jalan lebuh raya Pantai Timur yang sekarang ni sampai ke Terengganu saja. Gamaknya, sampai kesudahlah pihak pembangkang mengatakan bahawa bukan satu keperluan yang mendesak pun untuk kerajaan membina projek LRT Pulau Pinang dan mendakwa kerajaan bagi lebih tumpuan kepada negeri tersebut. Perkara itu dibangkitkan oleh Ahli Parlimen Kubang Kerian, Tuan Ibrahim Tuaman, yang mendakwa kerajaan seolah-olah mengenepikan usaha untuk menyiapkan projek lebuh raya LPT yang terhenti di Kuala Terengganu. Berbanding menyiapkan jalan lebuh raya Pantai Timur yang sekarang ni sampai ke Terengganu saja. Bila nak bawa sampai ke Kelantan? Ya. Sepatutnya jumlah ini digunakan untuk menyiapkan projek yang belum siap dan jadi keutamaan keperluan kepada pihak rakyat seluruhnya. Projek LRT itu sudah berjalan. Ungkit sekarang dapat apa je? Lagi satu, Datuk Seri Anwar Ibrahim sendiri yang meminta LHDN di negeri lain mencontohi Pulau Pinang yang mencatatkan jumlah kutipan hasil yang tinggi pada suku pertama tahun 2024. Bayangkan, untuk suku tahun pertama kutipan cukai sahaja sudah pun mencecah sebanyak 3.542 bilion ringgit dan merupakan satu pencapaian yang sangat positif. Sekarang, cuba bandingkan berapa kutipan cukai daripada kerajaan negeri Kelantan. Sebab tu nak berpolitik, biar berpada-pada. Daripada kondem apa yang kerajaan buat, siapa yang kerajaan jemput, dengan siapa Perdana Menteri cakap telefon dan sebagainya, ada baiknya para pemimpin pembangkang sama-sama naikkan ekonomi negeri. Diri sendiri tak bangunkan ekonomi negeri, pembayar cukai pun kurang, tapi bercakap mengalahkan negeri itu dapat kutipan cukai yang tertinggi. Tak steady lah sebab kerja kurang tapi pembangunan harapkan kerajaan pusat je. Tuan Ibrahim Tuaman juga menyatakan bahawa kajian yang dibuat mendapati LRT yang dibuat di Pulau Pinang tiada keperluan. Nak tanya juga, mana hasil kajian, siapa yang buat, apa yang diambil kira. Adakah Tuan Ibrahim Tuaman bercakap sebagai pembangkang ataupun rakyat? Sebab jika dilihat di ruangan komen, ramai rakyat yang bersetuju dan gembira dengan projek yang dijalankan oleh kerajaan ini. Pulau Pinang bandaraya yang pesat, sibuk dan tak luas. Penduduknya padat. Pergerakan trafik terutama waktu kerja dan cuti umum sangat ketara perlahan dan panjang, terutamanya pada hari hujan. Jadi sudah sampai masanya untuk pertingkatkan pengangkutan awam untuk keselesaan bukan sahaja untuk penduduk tempatan tapi juga untuk orang luar terutamanya pelancong. Kerajaan langsung tidak menganaktirikan negeri pembangkang seperti yang disebut-sebut beberapa kali oleh ahli parlimen pembangkang. Kalau betul kerajaan tak ambil cakna, kerajaan pusat tidak akan memberikan peruntukan yang besar buat negeri pembangkang seperti Kelantan. Tapi itulah, meskipun sudah menerima segala peruntukan, bantuan dan sebagainya, tiada pula mereka nak berterima kasih. Sebaliknya, mencaci, menghina dan tuduh lagi pemimpin dengan gelaran yang tidak sedap untuk didengari.